Bila duduk di tepi pantai, biasanya orang-orang yang dah berumur akan mula berfikir tentang pencen, ya. Tapi jika kita tengok sejarah Salahuddin Al-Ayyubi, selepas Richard the Lionheart mengalah dan mereka bersetuju untuk memberhentikan peperangan dan Richard kembali ke Eropah, Salahuddin tidak berehat. Walaupun sebelum itu 10 tahun dia berperang, dan peperangan beliau bukannya peperangan sekadar peperangan di atas kertas ataupun di media sosial saja. Peperangannya peperangan betul-betul. Tetapi setelah dia menang dan tentera salib kembali ke Eropah, beliau mengarahkan tenteranya untuk pergi ke wilayah-wilayah lain pula agar mereka sentiasa bersedia, kerana prinsip Salahuddin ialah kena kerja sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada konsep pencen, tak ada konsep nak berehat, dan inilah pengajaran yang kita perlu belajar daripada tokoh-tokoh ini. Kita bukan hanya nak tengok kejayaan mereka, tetapi formula kejayaan itu sendiri.